Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 22 Februari 2026, genap 34 tahun pemergian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad ke rahmatullah. Saya hadir menziarahi pusara seorang insan seni yang sangat saya kagumi. Allahyarham bukan sekadar seorang penyanyi, tetapi ikon yang telah menyatukan rakyat Malaysia dengan suara, keikhlasan dan kepribadiannya yang sederhana. Walaupun sudah 34 tahun berlalu sejak pemergian beliau pada 22 Februari 1992, lagu-lagu dan jasa Allahyarham tetap hidup dalam hati saya dan seluruh peminat seni tanah air. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas ruh Allahyarham, mengampuni segala dosa dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Kelab Peminat Sudirman ingin mohon jasa baik peminat-peminat setia Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad agar dapat meluangkan masa seketika untuk sedekahkan surah Al-Fatihah untuk Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad mengenang pemergiannya yang genap 34 tahun hari ini. Jadi hari ini saya ambil peluang dan kesempatan untuk berkunjung ke pusara Allahyarham di tanah kuburan Islam Kampung Cengal, Temeloh, Pahang.